Assalamualaikum. Selamat datang kembali ke channel Senang Je. Jadi hari ni kita nak buat telur goreng air fryer. Jadi yang ni ikut masing-masing lah. Kalau kami memang suka bubur cabai dengan bawang. Jadi kita potong dulu bahan-bahan. Yang baru main jangan lupa subscribe tau. Untuk bagi kita potong bawang tak menangis tau. Akak ni jangan buang tau. Jadi kita potong je, biarkan akak ni kat belakang. So jadi dia tak pedih mata. Sikit daun bawang bagi dia lawa. Kami dalam percubaan nak tanam daun bawang. Tengoklah nanti duk kedak. Nak cuba letak mayonnaise dalam telur dadah, memang sedap. Kita sapu sikit dengan minyak supaya dia tak melekat nanti. Ini dah siap dah, boleh masukkan dalam air fryer. Okey. Ni dia. Suhu 140, kita air fry kan selama 10 ke 15 minit. Dia dah siap. Dah macam ni kan, 15 minit dah. Boleh try cucuk tengok. Kalau dia tak basah tu masaklah. Kalau dia tak masak, boleh masukkan lagi sekali. Lepas tu tambah masak je. Dah. Wow. Tu dia. Nampak tak? Sebab tu kita bubur minyak. Kalau tak, dia melekat. Ni nampak lekat elok lah. Siap. Jangan lupa like, share dan subscribe tau untuk dapatkan resipi-resipi yang lagi sedap. Bye. Jumpa di next video.